Rafizi bayang haluan baharu. Zaid, PAS bukan Taliban. Pahang ungguli indeks perpaduan. Suspek tembak komander ditahan. Dan Tun Faisal isytihar Hamzah musuh. Menurut laporan Malaysia kini, Datuk Seri Rafizi Ramli memberi bayangan bahawa beliau dan sekutunya mungkin membawa haluan politik sendiri susulan kekecewaan terhadap cara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengendalikan isu rasuah dan tuntutan golongan progresif serta bukan Melayu. Dalam temu bual bersama BFM, ahli Parlimen Pandan itu berkata mereka sedang meneliti pelbagai kemungkinan termasuk konfigurasi politik baharu bagi memberi pilihan kepada pengundi muda dengan pengumuman lanjut dijangka selepas Jun. Rafizi yang tewas jawatan timbalan Presiden PKR kepada Nurul Izzah Anwar sebelum ini menegaskan beliau tidak bercadang menyertai parti sedia ada atau bekerjasama dengan bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin. Sebaliknya, mahu mempertahankan kerusi Pandan atas platform berbeza. Beliau turut menyatakan matlamat jangka panjangnya ialah melahirkan generasi ahli politik progresif dan bersih sambil disokong sekutu seperti Rozah Ismail, Wong Chen, Nik Nazmi Nik Ahmad, Lee Chen Chung, S. Kesavan, Tan Kar Hing, Zahir Hassan serta beberapa pemimpin lain yang rapat dengannya. Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Muhammad Zaid Ibrahim menegaskan usaha menakut-nakutkan rakyat, kononnya PAS akan menubuhkan negara Islam ala Taliban, tidak berasas, memandangkan Malaysia mempunyai Raja-Raja Melayu dan perlembagaan sekular yang kukuh. Menurut laporan Malaysia Gazette, beliau berkata Mahkamah Tertinggi Negara secara konsisten menegaskan Malaysia ialah demokrasi berperlembagaan dan undang-undang syariah tidak terpakai kepada bukan Islam. Zaid yang juga ahli UMNO cawangan Bukit Damansara menyatakan hanya revolusi bersenjata mampu mengubah struktur negara dan PAS seperti parti lain tidak mempunyai hasrat ke arah itu. Bagaimanapun, beliau berpandangan dalam keadaan negara berdepan isu rasuah, jenayah dan dakwaan mafia korporat, PAS wajar diberi peluang mentadbir walaupun parti itu perlu bergabung kerana sukar memenangi lebih 60 kerusi parlimen secara bersendirian. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bangga apabila Pahang mencatat skor tertinggi dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025. Menerusi hantaran Facebook Kesultanan Pahang, baginda bertitah kejayaan itu mencerminkan usaha kerajaan negeri dan rakyat berbilang kaum dalam memupuk keharmonian yang berterusan. Baginda menegaskan perpaduan ialah khazanah berharga negeri yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, skor 0.817 yang direkodkan bukan sekadar angka, tetapi bukti tadbir urus berasaskan keadilan, ketulusan dan pembangunan seimbang demi kesejahteraan rakyat. Polis menahan suspek yang dipercayai melepaskan tembakan terhadap kenderaan Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Bukit Kayu Hitam dalam tempoh kurang 24 jam selepas kejadian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses soal siasat sedang dijalankan tanpa mendedahkan jumlah tangkapan dibuat. Dalam kejadian awal pagi itu, dua lelaki bermotosikal melepaskan beberapa das tembakan ke arah Proton X70 dipandu Senior Assistant Commissioner Muhammad Nasaruddin M. Nasir ketika dalam perjalanan ke masjid untuk solat subuh. Polis percaya serangan tersebut bertujuan menakutkan pasukan penguatkuasa yang giat menjalankan operasi di sempadan, manakala Muhammad Nasaruddin sebelum ini pernah berkhidmat di Eskom sebelum dilantik ke jawatan baharu pada Januari 2025. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz mendakwa Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan kumpulannya bukan lagi rakan parti, sebaliknya musuh kepada Bersatu dan secara tidak langsung kepada Perikatan Nasional. Beliau berkata tindakan Hamzah mengisytiharkan diri sebagai musuh Presiden Bersatu dan Seri Muhyiddin Yassin menjejaskan gabungan itu memandangkan Muhyiddin juga pengurusi PN ketika kenyataan tersebut dibuat. Tun Faisal turut mendakwa penyokong Hamzah yang digelar Geng SD giat menyerang parti walaupun Hamzah bersama 3 ahli parlimen telah dipecat pada 13 Februari lalu. Sementara itu, 19 ahli parlimen termasuk 13 yang menyokong Hamzah mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar atas pelantikannya sebagai pengerusi PN, manakala penolong Setiausaha Agong PAS, Syahri Sulaiman, menasihatkan supaya isu dalaman diselesaikan melalui perbincangan tertutup.